3 juta suri rumah yang ada di Malaysia. Kau ingat tak penat kerja suri rumah ni? Kalau ibu-ibu nak lagi penat, boleh pilih 3 warna ni. Pertama adalah warna yang paling estetik, warna yang premium. Ramai orang suka warna hitam. Mesti ibu-ibu rasa macam, alah, kenapa tak boleh pilih warna hitam ni? Estetik kot, nanti rosak estetik saya. Hitam tu memang lawa doa. Tapi hitam tu akan buat ibu rasa stres, rasa tidak bermaya dan juga suram. Macam je saya tak nampak stres ke? Yang kedua adalah color merah mangap. Warna merah ni akan membuatkan ibu-ibu rasa duk dap, rasa macam hidupku pasal tu tinggi. So bila hok mana dah darah tinggi tu lagi penat. Duduk nak lagi darah. Siapa kaya pink, pilihlah color merah. Dan yang terakhir adalah warna purple gelap. Purple light okey, tapi purple gelap. Purple gelap ni Allah sangat bahaya sebab dia buatkan ibu-ibu rasa overthinking. Ni kalau suami tak balik ni 24 jam call suami tanya kat mana. Ibu-ibu hok duduk dalam bilik gelap, purple gelap ni teringat balik ex lama. Kat mana pelami angin ibu hok musnah ke. Ataupun kalau gapo lagi hok ibu-ibu rasa sangat penat. Saya komen situ.